Okey, alhamdulillah, segala yang dirancang telah menjadi kenyataan. Kini saya telah dapat memasang wiper belakang Azia Rahmah. Ini dah keadaannya, wiper tu yang dah dipasang. Untuk bush tu saya gunakan bush Produk Kancil. Ni dia punya keadaan getah ni. Inilah seadanya. Saya nak buat detail. Saya ni bukan terlibat langsung dengan dia ni otomotif ni. Apa yang saya buat ni cuba-cuba. Bila dah pasang wiper belakang ni kan, secara tak langsung memang Azia Rahmah ni dia dah keluar daripada kelompok Azia Rahmah dah. Saya bukan nak kata kalau awak buatlah macam mana pun, pasang sport rim ke, pasang spoiler bawah ke, atas ke, buatlah macam-macam tapi kalau awak tak pasang wiper belakang ni, ataupun siapa saja boleh tahu yang ni adalah spek Rahmah, di mana dia tak ada wiper. Itu satu benda yang paling senang perasan. Saya cuba untuk complete apa yang kurang pada Azia Rahmah supaya dia kelihatan taklah kosong sangat Walaupun awak pasang aksesori tetapi dia masih lagi jimat. Berbanding kalau factory yang punya aksesoris, awak tahulah harga dia berapa. Lepas tu aksesori tersebut akan masuk dalam awak punya loan bank. Itu yang tak larat tu. Tapi untuk menghasilkan satu Azia Rahmah nak masuk ke spek macam ni, dia bukannya satu benda yang mudah. Awak tak ada reason kata tak boleh. Jadi saya kata boleh. Selain tu awak kena melakukan kerja tersebut dengan berhati-hati lah. Inilah anggaran wiper yang kita nak pasang. Ketinggian macam ni saja. So sekarang saya cuba tanda dulu anggaran ketinggian ni. Dia punya logo tu tak jauh dengan wiper lebih kurang macam ni So sekarang saya tanda dulu ketinggian dia. Nak dapatkan anggaran dulu Okey, daripada saya punya im dia punya kedudukan tu lebih kurang macam ni. Okey, saya dah masukkan bol kat sini Ni yang panjang bol panjang. Tak kisahlah ada lengki, ada yang di mana kita akan target kat tempat tu. Nampak tak target tu? So itu kena target betul. Nanti saya akan cuba rapatkan lagi benda ni. Target lepas dia punya satu lubang dah cukup baik Okey, untuk nak pastikan kita punya base ni supaya dia duduk hampir-hampir dengan base yang dia akan berada nanti kan. So kita akan ukur berapa ketinggian daripada base ni kepada plate ni. Dia lebih kurang, ini ketinggian ni bebas tapi yang saya ambil ni yang adalah ukuran yang saya dapat Okey, dia lebih kurang yang saya punya nilai nampak 2.5 cm. Kita akan adjust ketinggian ni jadikan 2.5 sebab kita ikut ni ketinggian ni kan, kita ambil 25 kan, dia punya shaft tu tak ke atas sangat ataupun ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan panjang. Ni pendek tadi kan duduk kat sini kan, sudah ubah di sini. Yang sini tu pendek tu duduk kat sini. Bila saya adjust, ubahlah ni kepada kesesuaian dia Okey, ini adalah adjust yang kali keberapa saya pun tak tahu dah banyak kali juga saya adjust ni. Kalau boleh kita tak nak dia tersilap, so make sure kita punya ukuran ni betul. Kalau tersilap, bonet yang kita nak tebuk ni nanti akan bertambah silap lah. Nak masuk lubang kedua, lubang yang pertama tadi dah tangguh, jadi bayangkanlah bonet dah jadi berlubang-lubang. Dan sukar jugalah untuk kita nak melakukan kerja pemotongan menggunakan full cutter So kalau boleh tebuk terus jadi, kalau boleh lah Okay, saya tak ada bol yang boleh adjust Kalau awak nak buat nanti awak cari bol yang dia punya benang panjang So kat sini saya just gunakan kabel tie saja. Dan bol ni pun saya dah ubah kali yang ketiga ni. Tadi pendek sangat tu ada yang tak balance So sekarang ni saya ambil yang panjang jugalah Tapi kat sini untuk nak membezakan dia, saya gunakan kabel tie kabel tie ni letak je kabel tie, kita ikat sikit lah supaya dia tak turun So apa yang kita nak kat sini, yang saya cakap tadi lah, kita nak dia punya jarak ni dengan jarak base dia tu sama. Mesti sentuh sama Bila ni sama, jarak dia sama, nanti kita akan dapat point nak tebuk lubang Kalau tak sama nanti mungkin dia ke bawah, ke atas, ke kiri ataupun ke kanan. Okey, sebelum saya nak tebuk ni, kat sini saya dah dapatkan ukuran dia. Setiap base daripada base motor ke base bonnet, saya buat 4 cm sebelah sini. Okey, sebelah sini pun 4 cm. 4 cm sentuh Ni base ni dengan pembaris, nampak Okey, yang ni pun 4 cm. 4 cm. Dah dapat point dia kat situ. Itulah point yang kita akan tebuk. Tebuk dia punya laluan shaft wiper. Berulang kali juga saya memastikan dia
dia punya anggaran atas situ situ untuk yang utama ni saya akan gunakan water drill yang paling kecil sebelum nak masuk ke water drill yang agak besar kalau tersilap lah manalah tahu boleh jajah lagi kot, tapi untuk nasib lah kalau tidak memang jawabnya berlubang lah saya punya bonet Aziarama ni kalau nak senang boleh je beli je bonet baru, tukar je bonet baru, tapi kalau boleh kita cuba dulu ok, bonet Aziarama kita dah bocor ini untuk nasib lah untung batu timbul, untung sabut tenggelam nampak dah bocor kalau ok awak berbahagialah sebab awak boleh follow lah saya boleh buat ni, tapi kalau tak ok saya dah mengorbankan Azia saya lah kalau ok, kalau tak ok maksudnya Azia saya dah terkorban lah, nak buat macam mana kalau awak nak merubah awak punya Azia Rahmah jadi Azia yang sebetul-betul Azia lah awak tak kata Rahmah dah kalau dah ada wiper ni so kena berani saya tak kisah pun, nasib lah kita takut-takut sangat pun memang takkan jadi ok, saya sedang cari hole cutter untuk nak disesuaikan dengan pemasangan getah pada bonet ni yang ni hampir-hampir kalau boleh tak nak terlalu besar, tak nak terlalu kecil saya try ok, saya dah ambil keputusan untuk nak gunakan yang ni ni saiz berapa ni tengok untuk nak pasang hole cutter ni kita tak boleh kerja 2 kali kalau you dah tebuk lubang, kalau you dah ada lubang permulaan tadi tu you terus masuk lubang ni kalau jangan lubang you dah besar lepas tu nak masuk ni memang tak boleh, dia dah tak ada guide dia dah tak ada panduan so kena hati-hati jangan berlubang terlalu besar nanti dia susah untuk dikawal ok, inilah kita punya im lubang kita akan buat. Bahagian yang lain-lain ni awak tutup nanti mana tahu kalau drill tu dia terkena tempat-tempat lain tu kalau boleh pada bahagian bawah ni pun kena tutup takut nanti kalau ada sepihan tu dia akan merosakkan cat saya pun tak pernah cuba tapi kita akan try ok, ini adalah ikhtiar saja saya cover macam ni untuk mengelakkan kalau serpihan besi tu terkeluar nanti kalau waktu kita nak tebuk hati-hati kalau sebentuk umpan seekor rosak lah saya tak nak fikir panjang lah, kalau saya fikir panjang memang saya takkan buat lah tapi jangan fikir jauh-jauh sangat lah, kereta kita ni kita sayang macam mana pun kalau nak ditakdirkan accident habis semua bersepai, tak boleh kata apa dah sebab saya nak mengubah image kereta Rahmah ni kepada yang ada wiper so kita akan buat juga ok, dah start tebuk pegang betul-betul jangan tersilap slow je, jangan laju jangan tekan terlalu kuat nanti awak punya bonet lekuk ok dah berlubang berlubang nampak kalau tak alas nampak serpihan tu bahaya saya tak tahulah ok tak ok untuk nasib mudah-mudahan ok lah insyaAllah. Tolong Aziarama saya dah berlubang ok ni nasib kalau ok ok, kalau tak ok apakan daya ok, dah tebuk kita asas sikit asas sikit jangan tajam sangat kerja ni kena berani, kena cermat kalau awak tekan kuat sangat boleh bocor hati-hati rasa jangan ada tajam sebab nanti kita nak masukkan getah tu lepas ni kita kena letak cat sikit ok, ni pada bahagian luar lagi bahagian dalam ok, kat dalam pun kena gosok apa yang saya buat ni pun saya cuba-cuba je ni tapi saya memang tak takut lah kalau ada benda yang saya tak takut. Kalau awak saja tu berlumba saya takut, tapi kalau untuk benda ni saya tak takut lah.
masalahnya. Saya terima seadanya. Kalau saya silap pun saya tanggung lah. Tapi kalau saya berjaya, akan jadi advantage bagi awak lah. Jangan takut, awak boleh buat sebab saya dah pernah buat. Macam tu. So try jangan takut. Kalau takut tak jadi. Kalau takut, beli yang dah siap. Pakai dah siap je. Kita off dulu kamera. Ok, sekarang ni saya bersihkan pada bahagian dalam ni Abu-abu ni. Ni kesan dia punya pemotongan tadi Inilah bonet Azia Rahmah yang telah dipotong So sekarang ni kita bersihkan dulu pada bahagian dalam ni. Saya nak sembuh angin sikit sebelum saya nak sapu cat kat situ Okay, di sini saya gunakan exhaust punya cat ni Saya tak ada cat hitam Ni pun dah ok Kita akan cat dengan cotton bite macam ni Pergi kat sini kita cat Ni kena buat takut karat. Biar tebal sikit tak apa, tak ada siapa nak tengok pun. Ini untuk elak karat je. Sebab tadi awak dah potong dia punya besi. Cat dia, lapisan cat tu dah habis Buat tebal sikit. Nanti lepas ni baru kita tinggalkan dia punya part, baru kita pasang bush tak nak kalau tak nak cat pun boleh, tapi tak berapa elok Kalau boleh kerja tu biar long life biar tahan lama lah Kita tak nak ada isu berbangkit lepas ni. Seadanya dia biar tebal tak apa, Dia tebal, lempar ke tepi sikit pun tak apa, tak ada masalah. Sebab dia nanti dia tutup ni frame ni, yang tak nampak apa pun. Buat je lah Yakin tu. Awak jangan takut-takut. Kerja tu kena yakin. Yakin dengan apa yang kita buat. Okey dah. Dia tak cantik sebab nanti kita ada bush. Bush akan tutup. Macam tu lah saat ni Kalau tengok, alamak, ni apa ni, lubang burung hantu ke apa ni? Okey lah, saya tak boleh buat apa iklan dah datang. Saya kena ambil anak saya pula. Aduh, ada kerja nak kena buat. Biasalah kan, tak nak fokus iklan dia banyak. Pastikan semua bahagian besi yang nampak tu telah dicat tak ada garisan ataupun besi-besi yang kita nak boleh menyebabkan karat kalau kena air hujan macam tu Okey, kita sambung lagi. Alhamdulillah, segala yang dirancang telah menjadi kenyataan Ini saya telah dapat memasang wiper belakang Azia Rahmah. Sebenarnya kejayaan saya ni adalah kejayaan awak jugalah yang menonton video saya, di mana Azia Rahmah tidak mustahil untuk pasang wiper di belakang. Dengan awak follow video saya tadi tu lah. Tengok pada bahagian dalam Okey, beginilah keadaan dia. Saya gunakan nut ni. Nut ni dia ada clip kat ujung tu Dia tak mudah terbuka Dia ketat juga tu Kalau awak tengok tu macam ni lah saat dia ni Nasib baik saya dapat nut ni. Cantik nut ni. Bawah ada kembang, atas dia ada clip. Dia lebih stabil Okey, so jom kita tengok pada bahagian bawah pula Saya memang tak ada spare part yang cukup lah untuk nak pasang wiper ni. Kat sini saya hanya ada skru saiz 10 ni. Ada 3 tapi 2 ni sama. Lebih-lebih saya buat kerja dulu, sebab tu skru ni kena simpan. Ni yang agak cantik sikit. Saya tak ingat skru apa, tapi ni agak cantik sikit lah. Inilah keadaan dalam ni Untuk wiring ni tak complete lagi Nanti saya akan sekalikan dengan central lock. Apa yang saya lakukan pada hari ni adalah untuk memasang motor blade wiper untuk Azia Rahmah ni. Yang lain saya tak boleh pasang lagi. Pada bahagian dalam saya dah letak silikon Kalau awak tengok kita silikonkan supaya dia lebih baik tak ada kebocoran Dan pada bahagian shaft tu, tengah-tengah tu, dan pada bahagian shaft tengah tu awak letak grease sikit untuk bagi dia lebih lancar untuk bergerak. Awak letak rubber grease Okey, ni adalah pada bahagian bawah dia. Motor ni memang ngam awak tak payah buat apa-apa dia memang ngam saja. Tapi cuma nak set up dia tu kena hati-hati ni soket tak ada. Macam saya cakap tu lah, kena modify sikit lah. Pemasangan kalau boleh pasang juga, tapi kita tak nak lah body ni ada, bonet ni ada yang cala macam ni. Abang tengok, alhamdulillah tak ada yang cala macam nampak macam bonet standard je dan yang dah siap cat Okey, rasanya saya kat sini dulu perkongsian saya pada kali ni tentang Azia Rahmah pasang wiper tapi 50% saja siap, iaitu pasang arm. Tapi dah pasang arm, tinggal wiring. Itu bagi saya dah tak susah lah Okey, rasanya saya kat sini dulu perkongsian saya pada kali ni tentang memasang wiper Azia Rahmah. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya kat sini dahulu. Jumpa lagi.